Assalamualaikum. Apa khabar kawan-kawan Kak Jish? Hari ni Kak Jish nak masak sambal tempoyak petai bilis. Ada lebihan tempoyak yang Kak Jish beli bulan lepas. So Kak Jish carilah petai nak buat sambal tempoyak. Jom tengok Kak Jish masak cara Kak Jish ya. Kak Jish dah siapkan bahan-bahannya. Cili hijau besar, cili api merah, bawang merah besar, bawang merah kecil dan bawang putih. Kak Jish guna 2 ikat petai. Isi petai ni kecil-kecil je nampaknya. Tempoyak yang Kak Jish beli bulan lepas. 1 mangkuk ikan bilis. Kak Jish nak kupas petai ni dulu. Kalau korang nak buat sambal petai ni, nak senang beli je yang dah kupas. Mahal sikit lah kan, tapi save masa dan tenaga. Isi petai ni kecil-kecil aja. Maklumlah kat bandar ni susah sikit lah nak cari barang rare macam petai ni yang berkualiti. Dah siap kupas, dapatlah 1 mangkuk. Kak Jish nak letak daun kunyit supaya aroma sambal ni nanti jadi lebih wangi. Baiklah, Kak Jish nak siapkan bumbu sambal ni, iaitu bahan-bahan kisar. Potong bawang kecil, cili hijau dan cili padi merah. Kak Jish masukkan semua bahan kisar dalam pengisar kering. Cili api merah ni Kak Jish guna dalam 20 biji. Tak pedas ya cili api ni. Kalau nak pedas, gunalah cili api kampung yang saiz kecil-kecil tu. Kak Jish masukkan sedikit ikan bilis. Kalau tak nak letak pun tak apa. Kak Jish letak 2 biji tomato. Okey, macam ni lah kejadiannya lebih kurang. Kak Jish potong bawang besar sebab nak tumis bawang ni sebelum masukkan cili kisar, supaya ada rasa manis-manis bawang. Dah boleh panaskan minyak dan Kak Jish nak goreng ikan bilis. Tak perlu terlalu garing ya, nanti ikan bilis ni jadi keras dan liat bila sejuk sebab dah bercampur dengan tempoyak. Petai ni pun Kak Jish goreng sekejap. Nak bagi kering sikit petai ni supaya tahan lama bila disimpan. Goreng agak-agak dalam 5 minit macam tu.
Seterusnya, Kak Jis tumiskan bawang besar. Dan masukkan bahan kisar tadi. Tumiskan bahan-bahan ni sehingga garing dan pecah minyak. Kak Jis gunakan minyak yang banyak ya untuk sambal ni. Kak Jis nak tambah sikit lagi minyak masak, supaya kalau simpan lama tak adalah dia basi. Minyak ni sebagai ejen pengawet. Masukkan daun kunyit yang dihiris halus. Bila dah pecah minyak, bolehlah masukkan tempoyak. Kak Jis letakkan 6 sudu hingga ke 7 sudu besar tempoyak. Kacau-kacaukan tempoyak ni dengan sambal tadi. Korang boleh bau tak sambal tempoyak ni? Sedap sangat bau dia. Masukkan setengah sudu besar serbuk kunyit dan perasakan dengan garam. Kak Jis masukkan 1 keping kecil gula nisang ataupun gula Melaka. Kak Jis masukkan 1 sudu besar gula pasir. Rasa dulu sikit sambal ni, cukup tak gula dan garam dia? Okey, dah cukup perisa, tak perlu tambah apa-apa lagi. Bolehlah Kak Jis masukkan ikan bilis dan petai tu. Kacau-kacaukan semuanya bagi sebati. Biarkan dalam 1 atau 2 minit dan kacau-kacaukan dia sehingga semuanya masak sempurna. Okey, dah siap dah sambal tempoyak petai bilis Kak Jis. Dah sedia untuk dihidangkan. Makan nasi panas-panas mesti bertambah 2 pinggan. Korang mesti cuba ya sambal ni. Okeylah, itu sahaja perkongsian Kak Jis kali ni. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa subscribe dan komen ya. Terima kasih. Tata.